Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ainul Maisarah. Dan saya Sharifah Aira. Kami membawakan liputan khas Majlis Perasmian Penutupan Minggu Nilam dan ICT serta program Transformasi Lensa Ilmu 2026 yang berlangsung di Pusat Sumber Nurul Ilmi SKDDH. Program Anjuran Pusat Sumber Nurul Ilmi yang bermula sejak 13 April ini bertujuan memudahkan amalan membaca serta memperkasakan ilmu dalam kalangan murid. Assalamualaikum. Mulanya kata Majlis Perasmian Penutupan Minggu Nilam dan ICT serta program Transformasi Lensa Ilmu bagi tahun 2024. Membaca adalah jambatan ilmu. Dekat mana One Stop Nilam? Sukacita ingin saya kongsikan status bacaan sekolah ini dalam paparan Sistem AIS Nilam KPM, Minggu Nilam dan ICT. Main game. Jom membaca 10 minit. Pagi yang penuh bermakna. Di rumah ada bahan bacaan. Tahniah Tuan Azina. Nak tepukkan untuk Tuan Azina juga apa yang baru anak-anak boleh baca apa saja bahan-bahan yang bermaklumat. Bahan-bahan yang bermaklumat sama ada dalam bentuk fizikal macam ini ataupun dalam bentuk digital. Dalam sistem AIS. Tahu tak sistem AIS itu apa? Murid yang paling tinggi merekodkan dalam sistem AIS. Murid ini saya jemput ke hadapan. Adik Nur Arisa Melissa binti Muhammad Khairul Anwar. Tahniah. Tepukkan kepada kawan kita ni. Ya, labas bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan sukacitanya merasmikan penutupan Minggu Nilam dan ICT serta program Transformasi Lensa Ilmu tahun 2026. Sekian, terima kasih. Lebih membanggakan, majlis pada hari ini turut menyaksikan pelancaran program transformasi lensa ilmu yang memberi nafas baru kepada Pusat Sumber SKDDH. Program ini membuktikan bahawa amalan membaca mampu melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing. Semoga budaya membaca terus subur dalam kalangan warga sekolah. Bersama saya Encik Yusri bin Sueb, Ketua Penolong Pengarah SSDP JPM Melaka. Assalamualaikum Tuan. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Apakah pandangan Tuan terhadap program Nilam dan ICT serta program Transformasi Lensa Ilmu dalam usaha untuk memudahkan amalan membaca di sekolah? Silakan Tuan. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak sekolah khususnya Guru Besar SK Datuk Imam Husin atas usaha yang bersungguh-sungguh dan tidak kenal penat lelah dalam usaha merancang dan juga melaksanakan pelbagai aktiviti yang menyokong kepada program-program galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah ini. Saya melihat pelbagai kemudahan dan juga aktiviti yang telah pun dilaksanakan dan akan dilaksanakan dan saya yakin dan percaya dengan usaha ini murid-murid sekolah SK Imam Husin akan dapat manfaat yang sangat signifikan kepada pendidikan dan juga dapat melahirkan kepribadian murid-murid yang cemerlang dan juga yang beradab sejajar dengan rancangan pendidikan Malaysia tahun 2026-2025 yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat bermakna. Membaca hari ini memimpin masa hadapan. Sekian, terima kasih.